antara PAS lebih, Bersatu kurang dan sebagainya. Antara PAS dan juga Bersatu ni tak sehebat manapun. Apa juga perbalahan ataupun perselingkahan yang berlaku akan dihuraikan ataupun akan diselesaikan. Yang biasalah dalam politik ni, dia usik sikit-sikit je lah untuk menjadikan Perlis sebuah negeri yang setanding pembangunan dengan negeri-negeri lain. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, ini sidang media. MB baru Abu Bakar Hamzah adun Kuala Perlis daripada Bersatu. Saya respect saya tengok dia lebih kurang hampir-hampir cara menjawab persoalannya meyakinkan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih dan menjunjung kasih kepada Duli Yang Mulia Tuanku Raja Perlis kerana memberi kepercayaan yang cukup besar dan tanggungjawab yang besar kepada saya dalam menerajui kepimpinan kerajaan di Perlis. Dan saya yakin dan percaya dengan adanya Yang Berhormat Datuk Sesat Kerajaan dan kawan-kawan boleh dapat membantu untuk menambahkan lagi peningkatan dan juga pembangunan di Perlis. Yang kedua, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada mantan Menteri Besar Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syukri Ramli di atas jasa yang telah ditabur selama 3 tahun dalam menerajui kepimpinan negeri Perlis. Apapun yang penting sekali pada hari ini, saya ingin mengajak semua kaki tangan kerajaan dan juga masyarakat Perlis untuk sama-sama berdoa kepada Allah SWT untuk menjadikan Perlis sebuah negeri yang setanding pembangunan dengan negeri-negeri lain. Dari segi politik, saya yakin dan percaya kita akan kekal bersama-sama dalam pasukan Perikatan Nasional, dan insya-Allah saya dengan kepimpinan di peringkat akademi antara Bersatu dengan PAS adalah sebuah keluarga, dan insya-Allah dalam apa juga perbalahan ataupun perselingkahan yang berlaku akan dihuraikan ataupun akan diselesaikan dalam masa yang terdekat. Insya-Allah kita amat berharap bahawa hubungan Perikatan Nasional akan terus kekal sehingga habis penggal, dan insya-Allah kita akan memastikan bahawa pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional dapat dikekalkan di negeri Perlis. Okey. Baby, selepasnya akan ada rombakan exco. Insya-Allah apabila kita selesaikan dengan beberapa perkara, kita akan adakan rombakan exco insya-Allah. Kita tengok ini poll kita, poll. Okey apa komen hampa atas pelantikan adun Bersatu sebagai MB Besar Perlis? Abu Bakar Hamzah. Setuju sangat. 31% je. Biar betul lah. Tidak bersetuju adun PAS sepatutnya 11%. Lantaklah PM. Apa ya? 50-60%. So dekat Perlis rasa dah 15 adun je lepas. Adakan rombakan exco insya-Allah. Baby, adakah PAS akan menyertai barisan exco? InsyaAllah kita akan balance. Sebab seperti mana saya kata tadi, Perikatan Nasional adalah merupakan parti gabungan PAS dan juga Bersatu. InsyaAllah kita akan letakkan insyaAllah dalam kesamarataan insyaAllah. Adakah isu PAS dengan Bersatu di Perlis akan diselesaikan di peringkat Perlis ataukah diselesaikan di peringkat besar? Okey, isu perbalahan sebenarnya bagi pandangan saya antara PAS dan juga Bersatu ni tak sehebat manapun. Jadi ada dalam kalangan parti-parti lain yang biasalah dalam politik ni, dia usik sikit-sikit je lah. Tapi saya yakin dengan percaya kepimpinan Yang Berhormat Tan Sri Presiden Bersatu dan juga PAS akan dapat selesaikan perkara ini, akan dapat diselesaikan dengan segera, dengan sempurna, dan menjadikan hubungan Perikatan Nasional antara PAS dan juga Bersatu dan lain-lain parti akan dapat dieratkan insya-Allah. Tadi yang 3 orang adun yang katanya dikosongkan tempat tu macam mana? Okey, untuk adun tu kita serah balik. Kita sedang menanti apa juga tindakan ataupun rayuan daripada ketiga-tiga adun tu, dan kita amat mengharapkan bahawa perkara itu dapat diselesaikan segera supaya tidak sebolehnya tidak, kalau kita tak naklah kalau sebolehnya diadakan PRK supaya penyusunan ataupun kesempurnaan di antara adu-adu itu dapat diselesaikan segera insya-Allah. Tapi kalau ikutkan number 5-1-9 PAS dan ada di pihak PAS yang menegaskan PAS lebih layak, tapi pelantikan Babi ini dah menyelesaikan isu tu. Jadi apa nasihat Babi pada
Okey, seperti mana kata tadi, kita bersatu dan PAS berada dalam gabungan Perikatan Nasional. Jadi tidak timbul antara PAS lebih, bersatu kurang dan sebagainya, ataupun bersatu lebih PAS kurang, tidak timbul. Kita juga menyambut baik saranan ataupun titah Duli Yang Mulia Tuanku Raja Perlis agar persefahaman ini dapat dikekalkan sehingga habis penggal, dan kita seandainya kita memberikan perkhidmatan yang terbaik, maka rakyat akan menilai untuk memberi peluang lagi kepada Perikatan Nasional mentadbir di Perlis. Saya setuju cara dia menjawab persoalan dengan tenang, dengan rasional. Tak macam pernah kita dengar kongsikan pasal Syukri, dia tak ada dia tu. Saya nampak keyakinan dia menguruskan perbalahan antara PAS bersatu ni. Saya rasa dia mampu lah. In fact, rekod dia dikatakan, saya baca, rekod dia sebagai exco sebelum ni cemerlang antara orang yang buat kerja. Okey, kita harapkan tak kisahlah bersatu dengan PAS, tapi kalau boleh buat kerja, saya rasa okey. Pihak Bersatu Pusat juga ada menghubungi, dan insya-Allah mungkin akan dipanggil nak dengar penjelasan lah, apa perkara yang perlu dijelaskan. Tapi apa pun yang penting, kita nak pastikan sebarang tindakan yang dilakukan hendaklah berprinsipkan perlembagaan dan juga peraturan-peraturan yang dapat menyelesaikan sesuatu parti. Yang pentingnya perpaduan dalam kalangan parti hendaklah dikekalkan. Datuk Seri, struktur pentadbiran kepimpinan PN Perlis ada berubah tak lepas Datuk Seri lepas YB lantik sebagai ni? InsyaAllah adalah sedikit perubahan, tetapi tak sebenarnya Perlis ni bukan ramai pun. Kita dalam 14 Dewan Undangan RI, itu satu keluarga. InsyaAllah kita akan merujuk kepada pihak-pihak tertentu agar hubungan ini dapat dikekalkan dalam memerintah ataupun membantu kerajaan RI untuk memastikan kejayaan apa juga sektor dalam Perlis. Yang pentingnya Perlis maju, yang kita pastikan insyaAllah akan berjaya. Raja Syukri sebelum ni polisi dia dengan kerajaan pusat dilihat lebih diplomatik walaupun berbeza politik. Jadi YB akan teruskan? InsyaAllah kita akan teruskan hubungan diplomatik, sebab yang pentingnya kita mengenepikan soal politik, yang penting rakyat harus diutamakan. Jadi dengan adanya gabungan ataupun sebarang bantuan daripada pusat akan mengubat juga apa juga permasalahan rakyat Perlis. Walaupun Perlis kecil, Perlis juga sebahagian daripada dalam Malaysia, mana 14 buah negeri yang bernaung di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan dapat menerima apa juga bantuan dan juga sumbangan yang diberikan oleh kerajaan pusat. Okey, kita tahu Perlis Syukri, hubungan dia dengan Anwar Ibrahim PM kita sangat baik. Itu saya puji. Kalau kadang Anwar Ibrahim datang turun Perlis dekat airport, kepala batas dia datang sambut. Dia antara orang yang menghormati. Walaupun tapi itulah dalam politik you tak boleh lembut sangat. You kena keras. Macam YB ni, Abu Bakar Hamzah ni, saya rasa dia nampak kepimpinan tu sebagai ketua, saya rasa mampu mengembali menyatukan kembali PN di Perlis. Kalau dia